Jin kat jati keluar kejap. Keluar kejap, jin kat jati kau keluar duduk tepi tu. Keluar sekarang. Kau tarik segala bisa ni daripada kedua-dua ibu. Nanti kita test Okey. Cuba je bangun di jalan sampai sini sekejap. Jalan sampai pagar tu, jalan balik rasa badan tu. Rasa Okey. Duduk balik. Okey. Oi Saka, kau pula keluar. Kau pula keluar. You tadi datang you tu rasa badan you macam mana? Sekarang okey, minum air. Dia boleh datang balik ke? Sampai mana? Sampai sini lah. Dah sampai dah mula turun kan? Masih ada turun juga. Kejap. Okey, minum. Turun kan? Rasa turun kan? Sampai ke perut kan? Rasa sampai ke perut kan? Okey. Buka TikTok Tok Alam Okey bang, naik balik. Oh, ini bukit you. Ini curam tu. Apa rasa? Tapi ada sikit-sikit. Sikit lagi lah. Nanti kita urut, tarik dengan. Turun lagi. Tapi tak teruk macam sebelum ni lah. Okey. You terus jalan sampai ujung tu. Terus jalan. You cakap mengah kan? Pagi-pagi bila dia nak exercise tu kan, dia kena duduk sekejap. Apa rasa? Badan? Ada sikit lagi kan? Tapi badan tu ada rasa ringan kan? Okey, kejap. Itulah 2 kali. Okey, jom sini kejap. Sekejap. Lah. Kejap. Belum tarik, belum urat saraf belum buka lagi. Okey. You duduk sini kejap. Duduk sini kejap Saka saja. Saka, sini kau. Saka. Gerak jati tak payah. Saka saja. Masuk balik dalam batang tubuh siapa nama? Yuni Sawara ni. Masuk balik. Dalam tubuh dia ni. Ada kurang tadi. Tadi kurang. Ini rasa berat kan? Jom test turun bukit tu. Boleh tak mampu ke? Macam mana nafas tu? Berat Berat kan? Betul tak? Rasa macam lama dari dulu lah. Kita cari punca dia. Mana sekarang you sudah tahu punca dia. Punca dia ke situ. Saka. Lepas tu kalau masuk lagi jin kat jati lagi berat. Jadi sejak saja. Dah rasa kan? Dah rasa kan? Mengah kan? Pendek. Itu je cerita dia. Dia kadang-kadang boleh muntah. Ya. Bila naik. Boleh muntah, boleh keluar. Macam asam kan? Ya, sebab dia gangguan. Dia bila ada benda-benda halus, alam halus, dia duduk dalam tubuh kita, dia kacau sistem perjalanan darah kita, oksigen kita, sistem organ dalaman kita, jantung, paru-paru. Kalau you itu sebelum you buat jantung tu kan, kalau you dapat jumpa saya awal tadi, tak buat stand. Kata buat kan? Tak payah buat. Tapi dah buat lambat. Dah lambat. Dah lama dah 3 tahun lah. Tak apalah. Itu dia.